Kemudian kadang-kadang ada pula masalah tu. Sebab suami isteri ni kesian ke anak. Dia kalau dia beriman pada Allah Rasul, dia akan tegas kejut anak kita solat sama-sama. Kesian bang, anak tak puas tidur. Kesian lah bang. Tanya budak-budak ni, tiap-tiap hari bangun pukul. Sini pukul 4 bangun. Siapa yang pukul 5 tadi? Kau memang dah pesan, aku last kali, kau bangun dulu. Kantoi pula sorak pukul 5. Aduh. Setahu saya, anak saya hantar dekat pusat tahfiz, ada dekat Seremban tu. Masih di umur dia darjah 4. Masa dekat umrah saya tanya, siapa anak abah nak masuk sekolah ni? Dia angkat tangan. Hantar dia. Bosa Seremban daripada kepala. Dia tiap minggu boleh balik. Tiap minggu boleh balik. Jumaat pertama dia balik sampai rumah, apa ayat? Bah tahu tak? Kiamat tak lama juga. Saya melayan anak nasib baik kau cakap. Kau tidak, memang abah tak tahu. Saya tak tahu. Nampak? Benda baik dia buat balik. Benda baik kita tengok ni. Nampak? Anak-anak yang berusia daripada awal 4-5 tahun ni lebih mudah nak ajak dia semua berjemaah nak dibandingkan kanak-kanak berusia 40 tahun atau 40 tahun. Kau nampak ada dah puasa, lihat tu sebab orang tua dulu kata nak menyentuh buluh biarlah daripada robong. Kata sebab robong tu lembut. Buluh standard baik lomang yang buluh dah habis pun banyak lah. Tak tahu banyak apa kan. Tu cerita lah. Kalau nak guna buluh tu lama sikit, buat titi ataupun buat rakit. Itu pun standard untuk kena pijak aja. Ada sebab. Peribahasa Melayu tu kata macam tu. Jadi mana kata dari segi keimanan penting ni penerapan nilai-nilai iman kepada anak-anak isteri keluarga. Itu sebabnya suami isteri bila Nabi sebut seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu dalam khutbah terakhir Ramah Syamsul Debat semalam. Sehingga kiranya terima wang nafkah untuk bulan ini. Walaupun selama ni abang tak bagi, anggaplah ini sebagai permulaan yang baru untuk hidup kita. Abang dia pun ambil abang tinjau dalam envelope setakat RM20 tak yang bagi. Dia tak boleh macam tu. Sikit bercara sikit. Jadi sikit, abang ni bagi RM20 ni, abang ada tak? Nanti abang duit belanja tak ada. Duit minyak abang. Tak apa, hari ni abang bagi sikit. Kalau ada banyak, abang bagi lebih. Abang, saya hari-hari doakan abang. Macam tu. Saya kena lakonkan supaya semua faham. Anggaplah watak isteri tadi Jananik dan watak hero tu Syamsul Debat. Anggap macam tu. Anggap macam tu. Ni contoh. Jadi bila dia cakap macam tu, suami sikit dia syukur. Ataupun suami yang kemampuan dia banyak, suami tu kerja bagus, tak adalah banyak sangat, sudilah terima. Tak adalah banyak, 2,000 contoh, sebulan 2,000. Setuju tak perempuan? Mata duitan tu tak boleh. Itu baru contoh atau belum betul-betul dia perlu setuju macam dah dapat. Cuba alhamdulillah, macam tu je. Tak dapat dah. Dan kalau suami bagi 2,000, isteri kebetulan memang ada kerjaya, isteri boleh dia cakap, abang, saya tak nak duit ni, saya akan kerja, saya boleh cari duit saya sendiri, yang ni abang simpan untuk keluarga kita. Okey? Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Tidak ada turning back tadi. Kau bagi memang uyup lah duit tu, tak ada dah. Selesai dia tak ada. Kan, jangan cuba-cuba. Nak bagi, anggap memang habis kan, jangan hangui kata-kata ada tu kan. Tapi mau pasti taklah. Jadi makna kata tu saya kata tadi, dari segi keimanan. Begitu juga yang keduanya daripada aspek akidah. Akidah, pegangan. Hari ni budak-budak boleh cakap macam-macam.
Budak-budak dia pengaruh muzik kadang-kadang. Dia menyanyi lagu-lagu yang lagu-lagu muzik apa nama? Yang heavy metal, yang teruk-teruk ni, dia hafal lagu tu tanpa faham. Kadang-kadang ada lirik tu memuji syaitan. Kan ada lirik tu kadang mengiyakan pula, mengesahkan seolah-olah bersetuju adanya Tuhan lain selain daripada Allah tanpa sadar. Ada tu sebabnya akidah ni, kekuatan iman bergantung pada keutuhan akidah pula. Tu sebab anak-anak kita ni kita kena didik dia, kena terapkan dengan nilai-nilai ni. Kan termasuklah suami isteri mendalami bab akidah yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tentang kewujudan Allah SWT, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ni tak ada kenapalah hidup aku jadi macam ni, memang suwi betul. Memang Allah Ta'ala ni memanglah tak tahulah kenapa Allah Ta'ala ni tak adil. Dia cakap tu, dia boleh cakap tu, hidup macam tak ada Tuhan. Dia kata tu, dia sendiri kan, Tuhan ni tak tahulah asyik nak menyusahkan aku je. Dia cakap, ada cakap macam tu kan. Hati-hati kadang-kadang bala dan musibah ni ujian. Kalau orang tu yakin, dia akan ingat ayat ni Ustaz Aiman baca tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kita duduk ni kan, aduh lutut aku ni tak tahan. Sebenarnya tak apa, Tuhan bagi sesuai kemampuan. Dah tak mampu kadang melunjuk je lah, uzap dah lurus kaki kawan. Nampak? Aku perhati pada tadi tu kan. Dia boleh sesuaikan kejajak macam ni, tak makin lama makin laju tu, kan. Maknanya dia boleh ketuk kaki dia tu tadi, walaupun tak mengurangkan sakit dia, tapi betul tak Tuhan dah bagi ikut kemampuan? Betul. Dia boleh menunjuk, dia boleh ni. Nampak tak? Yang duduk, jangan ingat dia duduk kat tiang tu bahagia sangat. Ini contoh kan. Bonokok belakang. Dia nak mula minta kalau ada bantal ni beda, nak bantal nak lapik bantal. Macam semua ada ujian dia masing-masing. Betul tak? Yang duduk belakang kena, alah, panjang pula kepala orang depan aku ni. Nampak macam mana? Tu sebab kita gemar cak, kita pandang kelebihan orang lain pandang kelebihan kita. Tu sebab saya kata tadi bahagia tadi kan. Bahagia ni apa yang kita ada. Kadang manusia jadi tak bahagia, pertama sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Lepas tu bab-bab mensyirikkan Allah ni jangan cakap lah. Allahu Akbar. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Kau belajar kitab mana tu? Tergantuk kepala, hantuk balik semula. Sambil ingat kita kasus sekolah kan? Kena hantuk balik ni. Hantuk kali kedua lagi kuat, langsung mati dulu. Tadi dah elok tak mati. Lepas tu macam-macam lah, kena macam ni lah, kena buat macam tu. Jangan lalu bawah hampaian. Kenapa? Kalau lalu bawah hampaian apa? Apa dia? Susuk dia habis. Iya, macam-macam. Tak mana dia belajar, tak tahu kan. Menyarap kaki naik belakang ni. Mati mak kau. Macam-macam. Ya Allah. Dia gemar buat teori-teori tu. Besok balik, kau dengar tak siapa tu meninggal yang pergi kuliah dengan kita semalam? Aku dah cakap jangan duduk kat dinding tu. Ni contoh. Dia gemar buat teori tu, mana tak ada kena-mengena. Kawan tu memang dah tak sihat. Habis dia babit, patut semalam aku tengok dia tak gelak sangat, dah mati sangat dah. Dia tidak. Bukan itu. Kita janganlah gemar nak mengambil alih kerja Allah Ta'ala. Jangan. Iya. Semua ujian Tuhan bagi kat kita ni nak suruh kita sabar. Sabar.